Assalamualaikum, nama saya Farah Hibah binti Ayub Abdul Halil atau lebih dikenali sebagai Farah Laika. Saya merupakan alumni UTHM tahun 2004 di FCAP, Fakulti Kejuruteraan, dan 2006 di Fakulti FPTV. Okey, nasihat saya, setiap kali kita diuji, kita perlu sabar melaluinya, dan yang paling penting sekali ialah menerima, iaitu redha. Bila kita redha, insya-Allah rezeki akan datang berlipat kali ganda. Fokus pada diri sendiri, fokus bagaimana nak meningkatkan diri sendiri, dan bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita impikan. Ibarat kita jatuh 7 kali, kita pijak lumat pun, kita bangkit 8 kali. Ingat, pegangan kuat kepada Allah, insya-Allah menuju kejayaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syazmi bin SPA. Saya merupakan alumni tahun 2017 dan tahun 2022 daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan dan Fakulti Kejuruteraan Elektronik, Elektrika dan Elektronik. Untuk bakal-bakal graduan yang akan datang di UTHM, sangat yang saya boleh bagi adalah untuk berjaya ni adalah bukan sekelip mata. So kita kena berusaha dengan sebaik yang mungkin. Kita kena bersabar melalui liku-liku kehidupan kita untuk berjaya di masa hadapan. Nama saya Muhammad Zulhairi. Saya alumni UTHM tahun 2015 dan tahun 2017. Fakulti saya sebelum ni adalah Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Untuk kata-kata perangsang saya adalah hormat menghormati, sebab satu masa nanti orang yang kita hormat tu akan membantu kita untuk perjalanan karier kita seterusnya lah. Hai, saya Hayana Abdullah daripada Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, alumni tahun 2016 dan 2018. Untuk kata-kata semangat daripada saya, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Salam dan selamat pagi. Nama saya Janifal Alipal. Saya merupakan alumni UTHM 2012 dan 2022. Pada tahun 2012 saya buat saya punya bachelor degree di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, dan pada tahun 2022 saya buat PhD di Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Kata-kata semangat saya rasa untuk alumni dan juga untuk semua student lah yang berada di UTHM. Apapun yang kita buat, sepatutnya kita kena pastikan benda itu ada sumbangan kepada komuniti setempat. Sebab tanpa hasil dan sumbangan kepada komuniti, apalah gunanya universiti. Universiti merupakan platform ataupun merupakan satu tempat yang sepatutnya memasyarakatkan ilmu. Dan ilmu yang kita dapat daripada universiti itu patut kita integrasikan kepada kehidupan masyarakat. Daripada situ kita boleh nampak sebenarnya apa sahaja yang kita belajar dekat universiti, despite of our discipline, sebenarnya sangat berguna untuk masyarakat. Jadi benda itu yang kita kena tengok lah. Jangan kita terlalu terikat dengan disiplin. Macam contoh, saya ambil bachelor degree XYZ, jadi saya rasa saya perlu bekerja dalam bidang XYZ saja. Tidak, bukan itu tujuan universiti. Tujuan universiti, ilmu yang kita belajar, apa sahaja disiplin pun sepatutnya memberi sumbangan kepada masyarakat. Sebab itulah tujuan universiti. Kita memasyarakatkan ilmu dengan cara kita libatkan masyarakat dan memberi sumbangan kepada masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatmawati binti Musta. Saya merupakan alumni UTHM pada tahun 2015 di bawah Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Untuk kata-kata semangat, untuk berjaya ni kita perlukan pengorbanan. Sebab pengorbanan tu akan membentuk ketabahan. Ketabahan tu akan membentuk keyakinan. Keyakinan tu insya-Allah dia akan menentukan kejayaan kita dan seterusnya akan membentukkan kebahagiaan. I'm Wayan Yo, you can call me Warren. I'm the alumni of FKE, Faculty of Electrical and Electronic Engineering for class 2012. My advice to all the students is be confident, knowing what you want and explore all the opportunity you have. Hi, Assalamualaikum. My name is Ahmad Hari Muhammad Noh, and I am the alumni for UTHM in the year 2021. And I am from FPTV, which is the Technical Vocational Education Faculty. So currently I have 3 jobs at the moment. I own the Sabah Candy Matrimonial Surf School, and we run one of the surf school here in Sabah, and we also sell a lot of surfboards and whatnot.
I also run Cape Rhino Center, which is the jetty for Shangri-La Rasa Alia here in Kuala. And I'm also a staff for Kirby Creek Engineering company, which is an online company, an online work. So 3 jobs at the moment that I do right now. And things I can say to the future graduates in the future is, do apply what you learn. What you're learning now is what you can apply in whatever you do in life. And make sure that you apply it truly to what you have learned. Because it's our purpose as a graduate to actually give back to the community. And not just to keep it in books, not just to keep it in library, but use it, apply it to whatever you do in life. That's all I can. Thank you. Nama saya Muhammad Zulisni bin Zamri. Saya alumni tahun 2021 daripada Fakulti FKMP. Kata-kata perasaan daripada saya ialah do your best, let God do the rest. Assalamualaikum, saya Rohani Muhammad Nur, grad 2010 FKMP. Kata-kata perangsang daripada saya, dalam industri ni kita ada banyak peluang dan ruang. Semoga semua dapat grab untuk memartabatkan industri teknikal dan memajukan negara kita. Okay, Assalamualaikum. Saya Engineer Faiz bin Muhammad Nazir, alumni tahun 2008 daripada Universiti Tun Hussein On, daripada Fakulti FKMP. Okey, kepada semua mahasiswa dan juga alumni, teruslah kita menyokong alumni UTHM kita ni agar terus maju dan semua mendapat manfaat daripada UTHM, dan juga kepada adik-adik yang bakal grad, jangan lupa UTHM nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Jazmi bin Jamal, alumni Universiti Tun Hussein On Malaysia tahun 2015, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Kata-kata yang akan saya sampaikan, jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengalah. Teruskan melangkah dan teruskan melangkah sampai ke puncak gading. InsyaAllah semua akan dipermudahkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Muhammad Nabil bin Fakhrul Razi. Saya alumni tahun 2010 di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Kata-kata perangsang untuk alumni semua, usahakan dengan lebih kuat dan insyaAllah kita akan temu kejayaan di pengakhirannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih pihak alumni yang hadir. Saya Muhammad Afiq bin Jantan, alumni 2011 UTHM daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. So sekadar perkongsian ataupun kata-kata perangsang yang saya boleh kongsikan kepada rakan-rakan yang masih lagi berjuang di UTHM sana. Carilah pasangan hidup yang sesuai, sebab saya pun sendiri memilih jodoh di UTHM. Dah kerja nanti susah nak cari calon dah, dan calon yang menjadi pasangan kita nanti akan membantu kita, mudah-mudahan mendorong kita mencari rezeki yang baik. Dan saya juga dedikasikanlah untuk isteri saya yang sentiasa banyak berkorbanlah untuk saya selama ini. Tak bekerja, walaupun dia belajar sama dengan saya, tapi dia tak bekerja, jaga anak semua dan jaga saya. So alhamdulillah, terima kasih, kerana kita percayalah rezeki itu datang daripada kejayaan seorang suami, datang daripada seorang isteri. Terima kasih.